Dalam perjalanan hidup ini, pernahkah anda merasa sendiri, seolah-olah obor harapan semakin pudar ditelan kegelapan? Ada kalanya cahaya di dalam diri terasa hampir padam. Namun, ada satu janji yang kekal abadi, lebih terang dari segala bayangan, menanti untuk menghidupkan semula semangat kita. Kitab Imamat 24:2 memberi kita peringatan yang penuh kasih, hendaklah pelita itu sentiasa menyala. Ayat ini bukan sekadar perintah kuno, tetapi bisikan cinta dari Bapa Syurgawi yang tidak mahu kita berjalan dalam kegelapan. Ia adalah jaminan bahawa cahaya iman kita sentiasa dijaga dan disemarakkan olehnya. Jadi, walau apapun cabaran melanda, walau sekuat mana pun badai kehidupan menghempas, ingatlah selalu, Dia yang Maha Pengasih akan sentiasa menjaga api iman di hati kita. Marilah kita menjadi sumber harapan, memantulkan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada dunia. Kerana cahaya kita tidak akan pernah pudar selagi Dia ada bersama kita.